Berbekam merupakan satu kaedah rawatan tradisional yang telah diamalkan sejak zaman dahulu, termasuk oleh Nabi SAW. Dalam sejarah perubatan Islam, amalan berbekam bukan sahaja dilihat sebagai satu usaha menjaga kesihatan fizikal, malah turut mengandungi hikmah dan keberkatan sendiri. Rasulullah SAW sendiri kerap melakukan bekam pada waktu dan tempat tertentu di badannya, yang menjadi contoh terbaik dalam menjaga kesihatan secara sunnah. Oleh itu, bab ini akan membincangkan tentang amalan berbekam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk pada waktu, kaedah dan manfaat kepada umat Islam. Hadis pertama iaitu qala su'ila Anas bin Malik an kasbin al-hajam. فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلما أهله فوضعوا عنه من خرجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثال ما تداويتم به الحجامة. Yang bermaksud, katanya Anas bin Malik pernah ditanya tentang pendapatan juru bekam. Rasulullah SAW telah berbekam. Yang membekamnya ialah Abu Taibah. Kemudian baginda memerintahkan agar 2 gantang makanan diberikan kepada Abu Taibah. Baginda juga berbincang dengan ahli keluarganya. Lalu mereka bersetuju mengurangkan sebahagian cukai Hadraj. Baginda bersabda, sesungguhnya cara pengubatan paling utama yang kamu gunakan ialah bekam. Atau baginda bersabda, sesungguhnya antara ubat yang terbaik bagi kamu ialah bekam. Huraian daripada hadis ini ialah Rasulullah SAW pernah berbekam dan membayar upah. Hal ini menunjukkan bahawa memberi upah kepada juru bekam adalah amalan yang diharuskan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Seterusnya ialah Abu Taibah adalah seorang hamba yang bekerja dengan keizinan tuannya. Hasil daripada pendapatannya perlu diserahkan sebahagian kepada tuannya. Hal ini mencerminkan sistem sosial ketika itu dan bagaimana pekerjaan seperti berbekam tetap sah dilakukan oleh seorang hamba dengan keizinan tuannya. Di samping itu, Rasulullah SAW berbincang agar cukai kharaj dikurangkan. Baginda berbincang dengan tuan kepada Abu Taibah agar dicukai dikurangkan dari 2 gantang kepada 1 gantang sahaja. Ini menunjukkan keprihatinan Rasulullah SAW terhadap bebanan ekonomi seseorang walaupun dia seorang hamba. Yang terakhir, berbekam adalah antara cara rawatan yang utama. Rasulullah SAW menyatakan bahawa berbekam adalah antara pengubatan yang paling terbaik. Ini menunjukkan keutamaan bekam dalam perubatan tradisional Islam. Hadis yang kedua, an Ali anna Nabi SAW ihtajama wa amarani fa'ataitu hajjama ajruhu. Yang bermaksud, daripada Ali, Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan menyuruhku, iaitu memberi upah kepada juru bekam. Oleh itu, aku pun memberi upah kepada juru bekam itu. Dalam huraian hadis, ada 2. Yang pertama adalah berbekam adalah sunnah Rasulullah SAW. Iaitu hadis ini menjadi bukti bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan berbekam itu, menjadikan amalan ini sebahagian daripada sunnah yang boleh kita amalkan oleh umat Islam, khususnya dalam menjaga kesihatan dan mencegah penyakit. Yang kedua ialah hadis ini menekankan kepada pemberian upah kepada juru bekam adalah dibenarkan. Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk memberi upah kepada juru bekam yang merawat baginda tersebut. Ini menunjukkan bahawa mengambil upah atas perkhidmatan berbekam adalah harus dan sah selagi mana ia dilakukan secara profesional dan dengan niat yang baik. Hadis yang keempat, An-Nafi' an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathatu aswa' fawadda'a anhu sa'an wa a'tahu ujrahu. Yang bermaksud daripada Nafi' daripada Ibn Umar bahawa Nabi SAW memanggil seorang tukang bekam, lalu baginda berbekam. Baginda bertanya kepadanya, berapa upahmu? Lelaki itu menjawab, 3 sa'. Lalu baginda mengurangkan 1 sa' daripadanya dan memberikan upah kepadanya. Yang ketiga ialah sikap adil dan berhikmah dalam urusan kewangan. Nabi SAW tidak menolak terus kadar upah tersebut. Sebaliknya, Nabi berunding secara berhikmah dan tetap memberi bayaran kepada jurubekam tersebut. Ini menunjukkan sikap adil Nabi SAW dalam menghargai kerja orang dan menjadi contoh kepada umat Islam agar tidak mengambil kesempatan ke atas orang yang beri khidmat.
Dan yang terakhir adalah bekam sebagai rawatan yang diiktiraf dalam Islam. Hadis ini menegaskan bahawa bekam merupakan rawatan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sekaligus memberikan galakan kepada umat Islam untuk mengamalkannya dengan yakin dan penuh adab. Hadis seterusnya ialah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtanimu fil ahdaini wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Yang maksud daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di bahagian kedua-dua sisi tengkuknya dan di antara kedua-dua bahu. Baginda berbekam pada hari yang ke-17, 19 dan 21. Huraian bagi hadis ini ialah waktu dan kawasan yang terbaik untuk berbekam, di mana waktu yang terbaik ialah 17, 19 dan 21 hari bulan Hijrah, kerana diyakini sebagai waktu yang terbaik untuk mengeluarkan darah kotor daripada tubuh badan. Kawasan yang terbaik untuk berbekam ialah di sisi tengkuk dan di antara kedua bahu, di mana tempat berbekam yang sesuai dan berkesan dalam merawat masalah tertentu seperti membuang racun dan toksik daripada badan. Hadis yang terakhir, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muharrimun bimalalin ala zahrin qadami. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika berada dalam keadaan ihram di malal pada bahagian atas tapak kaki Nabi. Di dalam huraian hadis, berbekam dibenarkan ketika ihram jika ia diperlukan. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membenarkan amalan berbekam semasa dalam ihram, iaitu ketika menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jika ia diperlukan untuk kesihatan, ini membuktikan Islam memberikan keutamaan kepada kesihatan walaupun dalam keadaan ibadah. Dan yang terakhir, bekam boleh dilakukan pada mana-mana bahagian yang sesuai. Dalam hadis ini, Nabi SAW berbekam di atas pada tapak kaki Nabi, menunjukkan bahawa bekam boleh dilakukan di pelbagai tempat pada tubuh badan bergantung kepada keperluan rawatan atau kesakitan yang dialami. Kesimpulannya, berbekam merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan pada waktu dan tempat tubuh badan yang tertentu bagi tujuan kesihatan, iaitu membuang racun di dalam badan. Jadi hukum memberi upah kepada jurubekam adalah harus dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberi upah kepada jurubekam. Oleh itu, pekerjaan sebagai jurubekam diiktiraf syarak dan layak menerima bayaran atas perkhidmatannya. Ini adalah gambaran bagi tempat sunnah berbekam yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah puncak kepala, iaitu di atas kepala. Yang kedua adalah di belakang kepala. Dan yang ketiga adalah di pangkal kedua belah tengkuk kanan dan kiri. Dan yang keempat, kedua belah bahu kanan dan kiri. Yang kelima, di bahagian pinggang. Yang keenam, kedua belah betis. Dan yang terakhir, di tapak kaki kedua belah.